Lepas, kita orang pergi konsert free. Ada Hujan, Sonawan. And tahun ni pun ada konsert free lagi. Dari 6 sampai 8 September berlangsungnya Kamu Carnival Mesra Anak Muda. And banyak sangat aktiviti kat sini. Kalau korang minat penyanyi-penyanyi ni, malam esok boleh datang tengok. Agak Aisyah Redno dia akan nyanyi tak lagu famous dia tu? Ketipak ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang. Tiba nak tunjuk bakat juga. Sambil-sambil enjoy vibe dengan lagu santai-santai. Bolehlah makan-makan. Kat sini ada 20 food vendor and 36 flea market. Kerana bergoreng ada, dessert, manis-manis, and kuih-muih tradisional pun ada. Dan I rasa harga dia standard. Tak mahal sangat, tak murah sangat. Macam air ni I beli RM3 je. Lepas tu, sekarang kan tengah viral Milk Bun. Evas Food Station ni, diorang ada jual tau beberapa jenis. Dan bawah kemah yang besar tu, ada orang jual bunga. Semua yang I explain ni bukan the best part. Sini, boleh potong rambut secara percuma and ada Carnival Kerjaya. Bukan typical punya ambil brochure, lepas tu nanti baru kontak. Ini, you walk in, bawa resume siap-siap. Daftar kat sana, boleh terus interview. Ini full details pasal event ni. Korang save the date and boleh datang ramai-ramai, okay?